Baik, kita sambung. Selesai perbahasan tentang maliki daripada perkataan al-milku, iaitu kepemilikan. Sekarang kita nak sambung pula malikun. Malikun, ma dibaca dengan pendek. Ma dibaca dengan pendek. Yang berasal dari kata al-mulku. Al-mulku yang bermaksud kerajaan. Kerajaan. Jadi kalau maliku maksudnya pemilik hari pembalasan. Kalau maliki yaumiddin, ma dibaca pendek, maksudnya raja hari pembalasan. Raja hari pembalasan. Dan kedua-dua makna ni adalah betul. Kena dengan sifat Allah. Baik, kena dengan sifat Allah. Terus, sebagaimana firman-Nya, limanil mulkul yawma lillahil wahidil qahhar. Kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Kepunyaan Allah yang maha kuasa lagi maha mengalahkan. Al-Qahhar maksudnya mengalahkan. Jadi itu perbezaan antara Malik, pemilik, dengan Malik, iaitu raja. Raja. Baik. Terus, pengkhususan kerajaan pada hari pembalasan tersebut tidak menafikan kekuasaan Allah atas kerajaan yang lain, iaitu kerajaan dunia. Baik. Ni kita nak kena clarify perkara ni. Bila kita sebut Allah itu adalah raja hari pembalasan, adakah itu menafikan bahawa Allah itu bukan raja hari di dunia ni? Bukan raja ketika bumi masih ada ni? Jawapannya tentulah tidak. Dia tidak menafikan perkara tersebut. Maksudnya, dari segi hakikatnya, Allah raja hari pembalasan, Allah juga adalah raja dunia. Baik. Kerana telah disampaikan sebelumnya bahawa dialah Rabb semesta alam. Baik. Dan kekuasaannya itu bersifat umum di dunia maupun di akhirat. Baik. Cuma soalannya, kenapa dikhususkan raja hari pembalasan, raja hari pembalasan? Kenapa dikhususkan hari pembalasan? Baik. Ditambahkannya dengan kata yaumiddin, hari pembalasan, kerana pada hari itu tidak ada seorang pun yang dapat mengaku aku sesuatu, dan tak juga dapat berbicara kecuali dengan si izinnya. Itu sajalah, kan? Walaupun kita beriman Allah juga adalah raja di dunia, raja di bumi, tetapi dia masih lagi memberi keluasan untuk kita bercakap apa sahaja, buat apa sahaja, kan? Tapi di hari akhirat nanti tak ada orang yang boleh mengatakan saya begini, saya begitu. Nak cakap apa pun tak boleh, melainkan dengan izin Allah. Jadi ini peringatan yang besar kepada kita. Hidup kita di dunia tak boleh buat sesuka hati sahaja, langgar semua hukum hakam. Sedangkan di akhirat nanti kita tidak ada apa-apa kemampuan dah di sana nanti, kan? Yang beruntungnya siapa? Yang beruntungnya adalah orang yang beriman dan menjaga amalannya di dunia. Maka di hari akhirat nanti dia akan bersenang lenang. Allah akan memberi nikmat yang sebanyak-banyaknya. Yang ruginya adalah orang-orang yang di atas dunia ni, dia tak ingat apa dah. Dia hanya nak ikut nafsu dan syaitan sahaja. Semua benda dia nak buat. Ini akan menyebabkan di akhirat nanti dia akan menyesal, sebab semua benda dia tak boleh nak buat. Hatta nak bercakap apa pun tak boleh. Baik. Malahan dalam ayat yang lain kita pernah belajar, pernah dengar bahawa di hari akhirat nanti yang bercakap bukan mulut kita,
tapi tangan kita, kaki kita, seluruh anggota badan kita yang bercakap kecuali mulut. Dicakap, mereka akan cakap sebagai saksi bagi segala amal perbuatan kita. Baik. Baik. Terus seperti mana firman Allah dalam surah An-Naba ayat 38, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man azina lahur rahman wa qala sawaba. Pada hari ketika roh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Rabb yang Maha Pemurah dan ia mengucapkan kata yang benar. Baik. Jadi jelas dalam ayat ni Allah mengingatkan kita, tak ada orang boleh cakap apa-apa melainkan yang Allah izinkan. Dan bila seseorang tu bercakap, dia hanya akan bercakap yang benar sahaja. Di dunia dia boleh berbohong, dia boleh mereka-reka cerita, dia boleh itu dan ini, tapi ke akhirat tak boleh dah. Ke akhirat tak boleh dah. Sebab tu kita pernah dengar bahawa Nabi mengingatkan orang yang bijak tu adalah orang yang sentiasa ingat mati. Sentiasa ingat mati. Sebab bila kita sentiasa ingat mati, kita akan behave, kita akan menjaga kelaku kita daripada terjebak dengan benda-benda yang tidak bermanfaat ataupun bersifat maksiat. Baik. Silakan, ada soalan? Baik. Kita sambung. Baik, apa maksud hari pembalasan? Tentulah hari pembalasan bererti hari perhitungan bagi semua makhluk. Disebut juga hari kiamat. Mereka diberi balasan sesuai dengan amalnya. Jika amalnya baik, maka balasannya pun baik. Jika amalnya buruk, maka balasannya pun buruk, kecuali bagi orang yang diampuni. Baik. Begitulah antara tanda keimanan kita. Kita ni kalau bercakap tentang iman, salah satu rukun iman apa dia? Beriman kepada hari akhirat. Apa maksud hari akhirat? Ini yang kita belajar ni, hari pembalasan. Pembalasan bagi seluruh amalan kita. Fa amma man ya'mal wa amma man ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sesiapa yang mengerjakan amal kebaikan walau sebesar zarah, dia pasti akan melihat balasannya. Dan sesiapa yang mengerjakan amal buruk walaupun sebesar zarah, dia juga akan melihat balasannya nanti. Baik. Terus, pada hakikatnya Al-Malik memang adalah nama Allah. Apa maksud Al-Malik tadi? Raja. Memang kalau kita tengok dalam Asmaul Husna, kan, Ar-Rahmanur Rahim, Al-Malikul Quddus, atau Al-Malik, salah satu nama Allah. Sebagaimana firman-Nya, Huwallahu allazi la ilaha illa wal Malikul Quddusus Salam. Dialah Allah yang tiada ilah yang berhak diibadahi selain Dia, Raja yang maha suci lagi maha sejahtera. Lagi maha sejahtera. Baik. Terus, dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan sebuah hadis marfu' dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhna'us mi'i 'indallahi rajulun tusamma bimalikil amlaki
wala malikun illallah. Maksudnya, kata Nabi, julukan yang paling hina di sisi Allah adalah seseorang yang menjuluki dirinya sebagai Malikul Amlak, raja bagi segala raja. Kan? Maksudnya apa pun? Maksudnya, kata Nabi, siapa-siapa yang menggelarkan dirinya sebagai raja bagi segala raja, itulah gelaran yang paling hina di sisi Allah. Kerana apa? Kerana wala maliku illallah. Tidak ada malik yang sebenarnya kecuali Allah. Kecuali Allah. Maka di sini Nabi nak ingatkan, jangan ada yang menggelarkan dirinya sebagai raja yang sebenar-benarnya. Seperti mana apa puan? Seperti mana Fir'aun. Dia sombong dengan pangkatnya, dengan kerajaannya. Dia menganggap dialah raja bagi segala-galanya. Akhirnya Fir'aun mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Inilah yang telah menyebabkan Allah sangat-sangat murka kepada Fir'aun. Baik. Dan dalam kitab yang sama juga dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, yaqbidullahu al-arda wa yatwis samaa biyaminihi summa yaqulu ana al-malik aina mulukul ard aina al-jabbarun wa aina al-mutakabbirun. Kata Nabi lagi, Allah pada hari kiamat akan menggenggam bumi dan melipat langit dengan tangannya, lalu berfirman, aku adalah raja. Di manakah raja-raja bumi? Di manakah orang yang merasa perkasa? Di manakah orang-orang yang sombong? Baik. Ini ketika berlakunya hari kiamat, hari kemusnahan seluruh alam, Allah dengan sombongnya mencari mana-mana orang yang sombong, mana yang belagak sangat jadi raja tu, mana yang rasa perkasa sangat tu. Baik. Maka semua manusia, tak kiralah dia orang istana ke, hanya rakyat marhin ke, jangan sama sekali merasakan berkuasa sangat-sangat, merasakan sombong lah apalah, jangan. Baik. Sedangkan di dalam Al-Quran disebutkan, limanil mulkul yawma lillahil wahidil qahar. Kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Baik. Selesai. Timbul satu soalan. Jadi, kalau puan perasan kan, di Arab Saudi, pemerintah mereka digelar sebagai Al-Malik. Al-Malik, iaitu raja ataupun pemilik kerajaan Arab Saudi. Jadi soalannya, seseorang raja boleh tak menggelarkan diri mereka sebagai raja? Okey, baik. Ini jawapannya. Adapun penyebutan Malik ataupun raja, selain kepadanya di dunia, hanyalah sebagai majaz, iaitu kiasan sahaja. Kiasan sahaja kan. Hatta raja-raja dekat Malaysia ataupun raja-raja di mana-mana lah, menggelar diri mereka raja, sultan dan sebagainya, kena faham bahawa itu hanyalah kiasan, bukan hakikat yang betul pun. Sebagaimana Allah pernah mengemukakan ayat, innallaha qad ba'asa lakum taluta malika. Sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi raja bagi kalian. Baik. Jadi dalam ayat ni menunjukkan bahawa menggelar Talut tu sebagai raja boleh, sebab Allah sendiri yang guna istilah tu. Cuma Talut tu menjadi raja bukanlah pada hakikatnya, tapi hanyalah pada kiasan sahaja. Pada kiasan sahaja. Kerana
Sebenar-benar raja adalah Allah. Baik. Baik. Kemudian kata ad-din bererti pembalasan atau perhitungan. Allah Azza wa Jalla berfirman, yauma idzin yuwaffihimullahu dinahumul haqq. Pada hari itu Allah akan memberikan mereka balasan yang setimpal menurut yang semestinya. Baik. Dia juga berfirman, baik. Jadi din di sini biasanya orang faham ad-din tu maksudnya agama. Hari ini kita belajar bahawa ad-din juga boleh membawa maksud balasan. Jadi apa maksud Maliki Yaumiddin? Pemilik hari pembalasan, bukan hari agama. Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Kemudian dalam surah As-Saffat ayat 53, dia juga berfirman, a inna lamadinun. Apakah sesungguhnya kita ni benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Jadi madinun daripada perkataan din, maksudnya pembalasan. Baik. Ini bukti bahawa makna perkataan ad-din ada dua makna. Kadang-kadang dia membawa maksud agama, kadang-kadang dia membawa maksud pembalasan. Maka di sini kita fahamlah apa yang dimaksudkan dengan agama sebenarnya. Agama Islam, agama Hindu, agama Kristian dan sebagainya. Yang dimaksudkan dengan agama adalah kepercayaan bahawa adanya Tuhan yang akan membalas setiap amal perbuatan kita, sama ada yang baik atau yang buruk. Ada kuasa yang akan membalas dengan adilnya, dengan bijaksananya. Itu. Baik. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik adalah orang yang mau mengkoreksi dirinya dan berbuat untuk kehidupan setelah kematian. Baik. Artinya dia akan sentiasa menghitung-hitung dirinya, sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Khattab. Baik. Hari ini kita belajar, walaupun kebanyakan orang mengatakan apa? Orang yang cerdik itu adalah orang yang dapat result tinggi dalam peperiksaan, orang yang cemerlang dalam pelajaran, orang yang tinggi gelaran akademiknya, profesor ke doktor ke, orang yang tinggi pangkatnya. Ramai orang kata itulah orang cerdik. Tapi di sisi Nabi tidak. Yang kata orang cerdik itu adalah orang yang dana nafsah, yang sentiasa mengkoreksi dirinya. Maksudnya muhasabah. Banyak mana dah kesalahan yang saya buat, banyak mana dah dosa yang saya buat, gitu. Dan kemudian amila lima ba'dal maut, dia akan berbuat untuk kehidupan setelah kematiannya. Dia nak bercakap ke, dia nak buat apa pun, semuanya untuk akhirat dia, untuk keuntungan akhirat dia. Benda-benda yang tak memberi keuntungan kepada akhirat, dia tinggalkan. Inilah tanda orang cerdik. Sebab apa? Sebab hidup di dunia hanyalah sementara. Adapun hidup di akhirat itu selama-lamanya. Itu selama-lamanya, kan? Contohnya lah puan, kan? Kita nak berjalan-jalan. Kita nak berjalan-jalan, kita singgah kat satu tempat. Soalannya, adakah di tempat persinggahan tu kita binalah rumah yang megah-megah, kita kumpul lah, kita renovate rumah tu,
kemudian hiaslah rumah tu cantik-cantik. Tentulah tidak. Sebab situ hanya tempat persinggahan. Yang kita nak sediakan untuk dari segi pembinaan rumah, perhiasan, kelengkapan, itu adalah untuk rumah yang kita nak duduk lama. Contohnya rumah sekarang kan. Jadi orang yang travel, dia menginap dekat hotel ke, dekat homestay ke, di mana-mana, dia tak akan buat lebih-lebih benda-benda kat situ sebab dia tahu situ hanya tempat persinggahan sementara. Berbeza kalau dia dah balik rumah, dia buat rumah dia elok-elok lah, bersih-bersih, hias-hias, bagi cantik, sebab dia nak duduk kat rumah tu lama. Itulah perumpamaan kita, perumpamaan dunia dengan akhirat kita. Orang yang cerdik, kata Nabi, orang yang akan berbuat apa-apa untuk kematian dia nanti. Sebab dia tahu kehidupan selepas mati adalah selama-lamanya. Tak terbayang kita kalau dalam kehidupan selama-lamanya tu di dalam neraka. Na'udzubillahi min zalik. Benda ni sangatlah menakutkan. Baik. Artinya dia akan sentiasa menghitung-hitung dirinya. Ini yang kita guna istilah menghisap ni. Tengok banyak manalah dosa yang saya dah buat. Amal kebaikan apa lagi yang saya belum buat. Itu kata menghitung-hitung dirinya. Baik. Jangan pula cara kita hitung apa. Amal kebaikan apa dah saya buat. Banyaknya, bagusnya saya. Jangan. Jangan kita tengok banyak mana dah amal kebaikan yang kita buat. Jangan. Baik. Jangan pula kita buat-buat lupa pula dengan dosa kita, dengan salah silap kita. Akhirnya kita duk rasa kita ni orang yang bagus. Sebab kita lupa dengan benda-benda buruk yang kita dah buat. Yang agama ajar adalah sentiasa mengingati dosa-dosa yang kita dah buat dan cuba mengingati pahala-pahala yang kita belum buat. Jangan duk fikir pahala yang kita dah buat, jangan. Baik. Artinya dia akan sentiasa menghitung-hitung dirinya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Khattab dalam hadis, kata Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazanu anfusikum qabla an tuzanu, wa ta'ahhabul lil arad al akbar ala ma la takhfa alaihi a'malukum. Baik. Jadi hisablah, buatlah perhitungan untuk diri kalian sendiri sebelum kalian dihisab. Di sini Umar nak ingatkan kita, sementara masih hidup atas dunia, kita hitung-hitungkanlah amalan kita. Benda buruk banyak mana dah yang kita dah buat, benda baik banyak mana yang kita belum buat. Sebab apa? Hitunglah diri kita sebelum nanti kita akan dihitung di akhirat nanti. Di akhirat nanti kalau kita baru nak menyesal, baru nak itu ini, memang tak guna dah. Semuanya mesti dibuat sekarang di dunia ni. Dan timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang. Dan bersiaplah untuk menghadapi hari yang besar. Apa maksud hari yang besar tu pun? Hari akhirat, kehidupan selepas mati nanti. Yang ni hari yang diperlihatkannya amal seseorang, sementara semua amal kalian tidak tersembunyi darinya. Baik. Ini pesanan yang besar daripada seorang sahabat Nabi yang bernama Umar Al-Khattab. Baik. Dalam surah yang lain Allah berfirman, yauma izin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu kalian dihadapkan kepada Rabb kalian, tiada sesuatu pun dari keadaan kalian yang tersembunyi baginya. Al-Haqqah ayat 18. Baik.
selesai ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin, maka selesailah ayat-ayat yang nak menyebut tentang sifat-sifat Allah yang menjadi sebab kenapa segala pujian itu adalah milik dia. Segala milik dia. Baik. Puan ada soalan? Tak. Ada. Kalau tak ada, cukup setakat tu dulu. Minggu depan kita akan lihat ayat yang berikutnya. Sila puan, ayat apa tu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik. Ini ayat tentang aku janji kita kepada Allah. Bahawa kita hanya beribadah kepada Dia dan hanya minta tolong kepada Dia, tidak kepada selain Dia. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama puan.